Okey. Ah, ah. Okey, menarik yang ni. Sebab macam ni. Apabila aku dah kerja, aku tak cakap aku kerja lama sangat, betul tak? Tapi 8 tahun. Lama bro. Lama. So, apa yang aku nampak apabila kita sambung belajar, kita sambung study kan, cara kita interpret something tu lain dengan cara orang yang tak sambung study. Faham. Cara dia interpret, cara dia tackle masalah berbeza. Cara orang cakap kemahiran untuk kognitif dengan betul. macam tu lah. Cara kau settlekan masalah and everything, cara kau deal dengan orang, cara kau bercakap dengan orang, dia berbeza sebenarnya. Tak banyak, mungkin sikit, tapi berbeza. Tapi berbeza. Faham. Okey. Apa yang kita perlu untuk nak masuk line ni lah. Diorang akan tengok sebenarnya kalau untuk technical untuk technical, of course lah background electrical, betul tak? Okay. Untuk aku, sebab aku masuk sebagai sales, masa dia minta sales tu, dia tak tengok benda tak tengok benda tu. Dia cuma nak seorang yang boleh menjual. Yang boleh menjual lah sebenarnya.